Soalan A, jelaskan dua bentuk pemeliharaan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajar mesti mengetahui pertama kehendak soalan. Kehendak soalan di sini iaitu dua bentuk pemeliharaan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelajar mesti mengetahui berkaitan dengan peruntukan markah. Di sini peruntukan markah ialah 4 markah. Ini bermaksud satu bentuk pemeliharaan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 markah, 2 bentuk, maksudnya jadi 4 markah. Okey, untuk isi bentuk pemeliharaan Quran 1 markah dan untuk huraian 1 markah. Kita lihat kepada jawapan contoh. Dua bentuk pemeliharaan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hafazan. Apabila pelajar menulis hafazan, maka itulah jawapan untuk satu bentuk pemeliharaan Al-Quran. Seterusnya pelajar mesti menghurai. Apakah huraian berdasarkan kepada isi hafazan tersebut? Maka di sini diberi contohlah. Contoh huraiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian utama dalam pengumpulan Al-Quran dengan cara menghafaz. Dan apabila turunnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersegera menghafal. Seterusnya, Nabi menyampaikan wahyu tersebut kepada sahabat dan Nabi meminta supaya sahabat menghafal. Dan seterusnya lagi, isi juga Nabi sentiasa membuat semakan hafalan para sahabat. Dan begitu juga sebagai contoh, Nabi sendiri pun disemak bacaan baginda oleh Jibril alaihissalam pada setiap tahun pada bulan Ramadan. Dan pada tahun terakhir penurunan wahyu, malaikat Jibril alaihissalam telah menyemak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Maka itulah dikira sebagai huraian terhadap bentuk pemeliharaan Al-Quran yang pertama, iaitu hafazan. Untuk jawapan yang kedua, bentuk pemeliharaan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah penulisan. Apakah yang dimaksudkan dengan penulisan? Masuk penulisan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh para sahabat daripada kalangan, contohnya iaitu Khulafaur Rasyidin, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain itu menulis wahyu yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis wahyu ini mereka menulis iaitu di pelepah tamak, kepingan batu, tulang dan lain-lain. Adakah pada masa tersebut kertas tidak ada? Ada. Kertas ada, cuma terhad. Jadi ramai para penulis wahyu memilih bahan-bahan yang lain untuk dijadikan sebagai tempat untuk mereka menulis wahyu. Dan tulisan
tulisan yang para sahabat ini menulis, mereka tidak mengumpulkannya pada satu mashaf. Mereka mengambil dan menyimpan masing-masing yang menjadikan mereka tu sebagai penulis wahyu. Tak, mereka simpan, sama ada disimpan di rumah ke, dalam jagaan masing-masing dan sebagainya. Tidak dikumpul dalam satu mashaf. Maka bentuk yang kedua pemeliharaan Al-Quran ini iaitu dalam bentuk penulisan. Secara kesimpulanlah daripada soalan, jelaskan dua bentuk pemeliharaan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pertama hafazan, bentuk yang kedua penulisan.